Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, so hari ni aku bersama dengan Yamaha NVX SP. Motor terbaru daripada Yamaha. So boleh tengok punya cantik, punyalah lawa. Dengan warna dia, dengan ringlet depan, visor pun dah lain, nampak lebih sporty dan menarik. Okey, untuk aksesori ni, untuk ringlet, visor, tempat letak kaki. Habis tu kita ada ekor belakang yang besi kan. Untuk item ni untuk model SP sahaja. Ni lah tempat letak kaki tu yang nampak lebih sporty lah, lebih menarik. Ni yang menarik untuk NVX SP, dia menggunakan ECVT. ECVT apa maksud dia? Dia boleh downshift untuk memotong lebih padu, lebih pick up. Itu yang menarik. Okey guys, untuk NVX V3 kali ni dah mai sekali dengan meter TFT. Semat guys. Cun. Dia kali ni main penuh button kat sini. Okey, ni button menu. So, kita nak tengok menu, nak tengok map ke, nak check apa-apa ke, semua dekat sini lah. Dekat button ni. Okay, button high low, signal. Ni untuk downshift punya button kat bawah ni. Horn, betul sini ada back, button back. Kita dah buka menu. Untuk kita nak back balik ke screen biasa, kita tekan button tu lah bawah tu. Sini ada button untuk mode sport dengan mode town, right? Okey, ni dia bahagian seat. Seat dia memang lawa. Ada tulisan SP kat situ. Dua color, belakang kelabu, depan hitam dengan benang ada warna biru. Memang mari lah. Okey, ni di bahagian bawah kompartmen. Kompartmen boleh buat bag satu. Helmet aku tak pasti. Tekan helmet stern tu boleh lepas lah. Kalau full face ke, full aku tak pasti, right? So seat pun lembut, selesa tengok kali ni. Dia rasa beza dengan yang lama. Untuk tangki minyak 5.5 liter. So dia kecil sikit daripada NMAX lah. NMAX 7.1 liter, lebih besar. Okay, dekat tepi ni kita tengok sirip untuk orang kata potong angin, lebih laju untuk kelajuan. Okay guys, di bahagian belakang menggunakan double absorber yang ada gas siap. Dan lampu belakang pun dah lain, dah macam R series. Signal belakang pun dah lain. Okey, kali ni NVX dah main dengan disk belakang dan ABS sekali. Di bahagian depan seperti biasa menggunakan teleskop V4, ada ABS, disc brake dan single port caliper. Dan kali ni siap dengan traction control. Okey, so kali ni apa tengok menarik, memang cantik, memang lawa kali ni main. Jom kita nak test drive untuk NVX SP. Let's go. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alright, jom. Okay, tengok jalan ke kanan. Let's go. Sedap betul lah. So kali ni aku menggunakan town mode. Aku boleh pakai untuk sport mode lagi. So kita nak santai sebab kita pun tak boleh pergi jauh. Kawasan ni dia dekat-dekat je. Kita nak layan, kita nak santai, bukan untuk kelajuan lah. Aku nak rasa dia punya kesedapan, dia punya selesa, macam mana bila bawa. Okay guys, aku dah ada NVX untuk V2, tapi kali ni untuk NVX V3 memang sedap lah. Aku rasa walaupun kita pakai town mode, pick up dia lebih ringan daripada yang lama lah aku bawa. Tapi yang paling syok sekali panel meter memang mari lah, betul. Puas tengok lama. Jalan jam pula sikit. Kita tengah nak layan dulu. Lagi aku nak try downshift dengan aku nak tukar ke sport mode. Beza dengan NVX V2 yang aku dah pakai kan, tapi dia memang lebih ringan walaupun sekarang aku pakai town mode sahaja.
Okay, nanti kita nak try downshift tengok. Sebab sini kawasan perumahan, kita tak mau bawa laju-laju sangat. Just kita nak rasa dia main downshift tu, perbezaan apa yang best dengan skuter yang MVX yang sebelum ni. Kita tukar pakai sport mode. Alright, let's go. Wow, feel habis. Bila kita pakai sport mode ni, memang dia beza betul. Kita boleh rasa dia punya ringan tu lebih daripada town mode tadi. Memang sedap lah. Okay, serius sedap guys. Memang berbaloi lah MVX kali ni. Macam dah jatuh hati ni aku tengah bawa ni pun. Dia lebih ringan, sedap je. Kalau sport mode ni aku rasa kalau kita main dekat highway ke, dia lebih better lagi, okey lah. Aku je semua nak try tengok. Okay, saya aku tengok depan ni ada bump. Kita nak downshift tengok. Oh, dah macam bawa motor gear pula. Selepas downshift tu kita boleh rasa bila kita pulai tu motor tu nak pergi lah. Kita cari corner. Aku pulai. Dah rasa memang macam kita ada gear 4 ke gear 3 ataupun ke gear 2. Memang dah lebih, pick up tu lebih cepat lah. Untuk nak memotong ni memang lebih sedap lah. Aku rasa macam kita nak bawa jalan-jalan town ke ni, macam nak potong lori ke, kita nak potong apa-apalah yang kenderaan yang besar, memang sedap lah. Memang sedap lah. Bila kita downshift tu, memang dia rasa ringan terlalu banyak. Dan macam kita drop gear 3 ke 2 tu, rasa memang best. Okay guys, untuk handle, untuk parameter semua memang cun. Untuk apa, town mode, sport mode, memang sedap lah kali ni. Kira okey lah dengan 15.4 horsepower, torque pun 14.2. Motor ni memang cukup rasa lah, cukup sedap lah aku rasa. Alright, okay, let's go. Aku nak balik ke Taiko motor. Okay, bagi aku berbaloi lah kali ni dengan MVX SP. Apa yang dah ada dekat motor MVX kali ni, dengan harga dia pun agak keras sedikit, tapi okey, berbaloi. Kok mana pun stok tak ada. Nak order kena tunggu, kena ambil nombor. Okay, so kalau hampa nak kalau berminat dengan MVX SP ke MVX yang baru, yang ABS, boleh mai Roger Taikon. Kalau apa-apa pun hampa boleh tengok kat description. Aku akan letak nombor Mr. Aping dan Mr. Richard. Hampa boleh Roger, boleh tanya dengan harga sekali. Tapi memang sedap, seat pun sedap lah naik. Berbaloi lah, berbaloi. Okeynya ni warna yang lagi satu lah, untuk MVX SP . So dia ada 2 color, tapi yang aku minat warna ni, biru ni. Memang lawa, dia light je, macam NMAX. NMAX dia lebih terang sikit kot. Okay, so guys, dekat ni saja video aku untuk MVX SP. So kalau hampa suka dengan video ni, hampa boleh like, hampa boleh share. Okay, dan jangan lupa subscribe di channel Bob PNG. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.